Assalamualaikum. Saya nak menceritakan seminit mengenai emas. Emas ni apa benda sebenarnya? Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah menciptakan bumi dan langit, dan emas adalah salah satu makhluk Allah, dan dia adalah salah satu logam yang di mana dia sangat berharga sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dinar emas pada waktu zaman Nabi boleh beli seekor kambing. Sama kita, satu dinar emas masih lagi boleh beli seekor kambing. Berbeza pula dengan wang ringgit, kerana wang ringgit waktu parents kita kecil dulu 10 sen boleh beli sebungkus nasi lemak. Tapi sekarang kalau nak beli sebungkus nasi lemak mungkin perlu 3 ringgit. Jadi kita dah nampak kuasa beli dengan wang kertas ataupun nilai ringgit makin kurang. Tapi dengan emas, walaupun dah beribu tahun, 1400 tahun, kuasa belinya masih lagi kekal. Itulah spesialnya tentang emas. Dia adalah pelindung kekayaan. Dan apa yang best bila kita ada emas, basically kita tak boleh jatuh miskin bila kita ada emas. Cuba bayangkan, kita ada emas, macam mana orang nak panggil kita miskin? Jadi dia adalah insurans kekayaan ataupun benteng kewangan kita yang terakhir ketika berlakunya kolaps ekonomi ataupun keruntuhan ekonomi. Jadi bagi sesiapa yang nak mulakan simpanan emas dan nak kekalkan kekayaan serendah RM100, boleh klik link di bio saya. Saya Dr. Omar. Jangan lupa follow saya. Assalamualaikum.